Okey, alhamdulillah tadi sambutan seperti yang saya dimaklumkan, Tok Min, KTKMB mohon agar ramai rakyat yang menyokong Pakatan Harapan untuk hadir, dan alhamdulillah penuh Dewan hari ini. Kiri, kanan, bawah, depan, belakang semua ramai. Dan kita nampak yang hadir ni bukan sekadar hanya jentera Pakatan Harapan. Yang hadir ramainya juga adalah rakyat Negeri Sembilan yang pastinya akan membuat perubahan di Negeri Sembilan dan akan pastikan Pakatan Harapan menang lebih daripada sebelum ni. InsyaAllah kita yakin dengan semangat yang ditunjukkan oleh rakyat dan dengan gerah kerja yang ditunjukkan oleh Tok Min sebelum ni sebagai MD Negeri Sembilan, insyaAllah Pakatan Harapan akan menang dengan simple majoriti pada PRN negeri yang akan datang. InsyaAllah kita yakin. Siang tadi sudah diumumkan oleh SPR, kita akan menguji pada 1 Ogos. Jadi untuk langkah pertama yang akan kita lakukan, untuk pelancaran jentera kali ini, kita menghimpunkan semua parti-parti komponen Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah untuk kita berkumpul, untuk kita bersama-sama meneliti acara program ini. Saya hari ini berasa amat teruja disebabkan ramai kehadiran yang sangat menggalakkan. Dianggarkan lebih kurang hampir 3,000 lebih. Itu belum termasuk yang di luar, yang menunggu di luar untuk masuk ke dalam Dewan. Saya Cikgu Izzy daripada Sekamat, Abdul Sekamat, datang keluarga untuk sokong untuk Min. Meriah lah, menang, kita tak akan menang. Kita akan usaha untuk Min menang daripada Menteri Besar semula. Diharapkan, dan saya dan jentera serta rakan-rakan yang lain mengharapkan kali ini dan yakin Pakatan Harapan terus menerajui kepimpinan Kerajaan Negeri Sembilan, dan yakin 100% Tok Min iaitu Menteri Besar kita Aminuddin Harun pasti menjadi Menteri Besar untuk kali yang 3 penggal. Alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan. Kita tengok dalam Dewan tu ada baju merah campur, baju merah dengan baju biasa. Tuan-tuan, baju biasa ni pengundi, bukan orang parti. Itu antara perkara pada saya sesuatu yang sangat luar biasa. InsyaAllah kita doakan kemenangan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Turun mengundi.